agak ke dalam. Kalau datang ke Uhud, biasanya dia dekat saja, tapi dia kena masuk ke dalam lagi untuk datang ke tempat ni. Sangat dekat. Boleh kata pada ketika tu peperangan tu bila sangat genting tu berlaku demi menyelamatkan Nabi Allah masa tu. Sahabat-sahabat kata Nabi dah wafat, Nabi kita dah wafat, Muhammad sudah wafat, Muhammad sudah wafat. Tapi ada juga salah seorang sahabat kata kalau Muhammad wafat, Allah masih ada. Jadi dia orang masa tu semangat ukhuwah Islamiah dan ukhuwah kita sahabat masa tu bersatu dalam keadaan sedih. Dia orang merasakan yang Nabi dah wafat. Anggapan dia orang Nabi dah wafat, tapi dalam keadaan ada salah seorang yang menyebut kalau Nabi wafat, Tuhan kita masih ada, Allah masih ada. Jadi di situlah penyatuan hati umat Islam pada ketika itu, orang panggil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala membara. Dan sebenarnya Nabi tak wafat. Pada ketika itu Nabi hanya cedera di muka dan giginya patah, dan mereka gendong Nabi untuk pergi ke tempat yang safe area. Di sinilah Cik Budirat, Nabi berehat, dan dekat belakang tu kalau tuan tengok yang ada bumbung tu Masjid Al-Fash ni tempat solat. Ni ramai ni orang beratur. Beratur? Ramai orang beratur. Untuk ziarah Masjid Al-Fath. Pakai atas dah member. Member pengakak kita pakai atas dah. Masjid Al-Fath. So, kalau ada ruang masa, bolehlah 2 rakaat kat sini insya-Allah. Salah satu tempat ketika perang Uhud, sejarah the Battle of Uhud.